dah pakai jemput komen. Betul tak betul? Apa ada rasa tak ada rasa ada punya perubahan lah. Dan tremoli ni untuk gearbox treatment stock leaks. Harga dalam berapa ringgit aku tak ingat, dalam 16 ke 13, lebih kurang macam tu lah. Waktu lain lagi murah dalam beg orang. Dia bagi 300 ml lah. 3 ke 400 ml lebih kurang tu lah, aku tak pasti. Dia banyak lah, lebih daripada brand lagi satu. Tapi memang berkesan dan dah pakai lama dah, sampai tukar 2 kali 2 gearbox pun okey. Tak ada masalah sebab kita pun kualiti tak banyak, kita pun dalam 150 ml. So siapa yang dah pakai minta komen kat bawah. Okey. Alright. What's up guys. Assalamualaikum. Hari ni tak nak bagi tip apa. Dalam channel Dikaroy, saya bagi tip berkenaan dengan produk ni. Hari ni bukan sponsor ke apa tak, tapi orang kata memang berkesan. Kalau berkesan, kita cakap berkesan lah. Harga pun tak mahal, dalam berapa ringgit je dapat 300 ml. Okay. Tapi dia betul-betul berkesan, yang mana dia boleh guna untuk semua kenderaan, semua jenis gearbox. Okay. Nampak dia punya kelebihan kat sini. Lepas tu nampak CVT pun boleh, AT pun boleh, manual gearbox pun boleh. 3 in 1. So apa masalahnya, gearbox kita ni dia jadi orang kata apa, slip. Bila masuk gear tu dia akan jadi macam peram dulu, lepas tu boleh lepas. Lepas saya pakai ni dalam masa 3-4 hari tu, saya try run kan, saya buat dalam 150 ml lah. Okay, 150 ml dalam balance tu saya simpan. Terus tak jadi slip, semua lancar. Itu untuk sistem ni awal lah. Kalau gearbox kita dah start, orang kata CC dalam tu keras, dia tak boleh nak, tak ada pressure dah kan, kurang, tapi belum masalah teruk lagi lah. So boleh diselamatkan dengan pengguna ini. Okay. Dan juga yang balance tu buka kereta ni pun maybe dia pun ada masalah jacking. Waktu kita pergi reverse tu dia jacking. Bila dia jacking tu, maksudnya kita dah ingat throttle body, sebab RPM tak turun tau. Nak masuk gear pun tu sentak, jadi sentak kan. Memang duk suspect gearbox, sebab kita pun dah dalam berapa tahun dah, 17 tahun dah kita mobil first model kan. Jadi kita try bubuh ni, sebab dia pakai tu semua boleh. So dia bagi 300 ml pun boleh pakai 2 kali. Kalau yang lain tu agak mahal kan, dekat-dekat 100, tapi dapat dalam 90 ml je kan. Lebih kurang macam tu lah untuk satu kereta. Ini boleh pakai 2. Brand Tremoli ni apa boleh cari. Okay. Try tengoklah, kalau kata gear tu bawa termenung, ada masa gear awalan gearbox sentak, jacking, sebab dah pakai dekat kereta ni dengan kereta ni slip. Gearbox slip, dia auto juga slip. Okay. Gearbox auto dia slip. Nampak dia pun tak payah pula gearbox auto. Ni pun sama auto. Dia ada masalah macam jacking. Maybe ni dia jacking waktu kira reverse. Dah apa orang kata, dalam beberapa second baru dah masuk dia. Okay, apa boleh try produk ni terbaik. Orang kata berjarak, harga pun mampu pilih. Untuk golongan-golongan macam kita marahin ni, memang patut beli lah. Ni bukan sponsor pun, ni cuma kita berkongsi information. Kerana benda tu memang kita putih, kita dah pakai kat kereta kita, 2 biji kereta ni memang ada manfaat. Benda manfaat kita kena nampak kata bagus. Kalau tak ada macam buat kita nak nampak kan. So pun boleh beli dekat bank orang. Memang dia ada orang kata seling, kalau nak cantik apa kena servis. Masa nak servis gearbox tu, okay, buat keluar dulu, ataupun boleh bubuh
dulu seminggu awal ataupun tak mau nak buat seminggu awal tu, keluar dulu kalau gearbox tu dah lama dah lah nak servis kan. Kalau kata tak lepas servis nak bubuh pun boleh, sebelum servis nak bubuh nak letak pun boleh. Better kau kata lepas servis lah. Lepas servis tu bagi dia cuci, dia running, bagi sejuk, bagi dia lembut apa semua, kita bubuk kan. Maksudnya bila kita buat tukar minyak gearbox baru tu, sulam dengan ni 150 ml masuk. 50 ml tu bertry ataupun 200 ml ikutlah. Bertry tengok kalau kata korang dia lambat sikit lah, mungkin dalam 2-3 hari kan. Macam Melvin ni bubuh tu kan, nampak kesan lah, memang hilang tu penyakit sentak je bila masuk gear ni. Macam Wira ni gearbox dia slip, dia kena orang bubuh lebih sikit lah, ataupun pakai untuk lebih dalam masa seminggu kan. Dia running kata dia raya jalan, dia ni jarang. So baru nampak memang semua hampa boleh try. Ok, jangan lupa subscribe, ada tip bagusnya kita akan beritahu. Sama-sama support. Baik, terima kasih. Yang pernah pakai jemput komen. Saya tak betul apa ada rasa ada punya perubahan tu. Dari Molly ni untuk gearbox treatment stock leaks. Harga dalam belah-belah ringgit, aku tak ingat dalam 16 ke 13, lebih kurang macam tu lah. Waktu lain lagi murah dalam beg orang. Dia bagi 300 ml lah. 3 ke 400 ml lebih kurang tu lah, aku tak pasti. Dia banyak lah, lebih daripada brand lagi satu. Tapi memang berkesan dan dah pakai lama dah, sampai tukar 2 kali 2 minyak gearbox pun okey. Tak ada masalah sebab kita pun kuantiti tak banyak, kita pun dalam 150 ml. So siapa yang dah pakai minta komen kat bawah. Okey.